Hai, Assalamualaikum. Raya tahun ni jom kita pakat-pakat buat kuih crispy fingers, nak tak? Sedap betul kuih ni tau. Jom teman serasa. Tapi sebelum tu, kita dengar rangup ke tak ya? Saya patahkan dulu. Rangup kan? Okey, saya cicah dengan sos coklat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup, sedap, rapuh. Base ni saya tak buat manis sangat Nah, just nice dia manis dia. Manis-manis sedang. So, bila kita cicah dengan sos coklat, okey, sangat ngam. Sedap. Rangup betul. Saya tolong makan untuk sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya sos coklat ni. Tapi kita kena buat dark coklat tau. Dark coklat dia kurang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sangka betul gabungan tepung pulut, tepung beras dan juga santan hasilnya sangat-sangat sedap, lemak-lemak manis dan juga sangat crispy. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 80 gram tepung beras, 180 gram tepung pulut, 50 gram gula. Manis kuih ni sedang-sedang je ataupun just nice je. Gula ni saya blend halus dulu ya. Seterusnya 30 gram margarin, 150 ml santan sederhana pekat, 1 biji telur, 1/4 sudu teh garam dan yang terakhir setengah sudu teh esen vanila. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula masukkan gula halus ni ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan sebiji telur. Sekarang saya kacau-kacau gula dan telur sehingga gula ni larut. Seterusnya saya masukkan margarin. Kita kacau-kacau dahulu. Sekarang saya masukkan tepung beras. Selepas tu saya masukkan tepung pulut. Okey, saya ayak dahulu kedua-dua tepung ni ya. Sekarang saya masukkan 1/4 sudu teh garam. Garam ni akan menaikkan rasa lemak kepada santan nanti. Seterusnya masukkan setengah sudu teh esen vanila. Okey, sekarang saya kacau-kacau dahulu. Akhir sekali saya masukkan santan. Saya masukkan separuh dahulu ya. Kemudian kacau-kacau. Saya masukkan lagi sedikit santan dan saya uli sehingga dapat dough yang tak melekat pada tangan dan tak melekat pada mangkuk. Santan tu saya masukkan sedikit demi sedikit ya. Okey. So sekarang saya masukkan lagi sedikit santan. Okay, jumlah keseluruhannya 150 ml. Jika gunakan jenama yang lain, boleh jadi penyerapannya berbeza ya. Jadi masukkan sedikit-sedikit.
sehingga dapat dough yang tak melekat pada bekas dan juga tak melekat pada tangan. Okey, nampak kan dough ni lembut dan sangat elok. Sesiapa yang ada acuan maruku boleh guna, tapi saya tak ada. Saya gunakan botol mineral ya. Penutup tu saya belah kepada 8. Okey, kemudian saya masukkan dough dan tekan macam ni. Sekiranya nak tekan dough direct di dalam kuali pun boleh, tapi cuma takut panas je lah ya. Lebih mudah kalau kita tekan dough di atas baking paper dahulu, kemudian barulah kita goreng. Jangan guna acuan untuk buat churros ya. Sebab kita tak nak di luar rangup dan di dalamnya lembut. Dia tak macam churros ya. Kuih ni mesti garing dan juga rapuh. Masa menggoreng dah sampai. Bila minyak dah panas, kita dah boleh start goreng. Okey, saya guna api yang sederhana sahaja ya. Jangan guna api yang kecil ya. Nanti serap minyak. Dan jangan pula guna api yang besar ya. Nanti cepat pula hangus. Kena guna api yang sederhana supaya garingnya dari luar sampai ke dalam. Bila nampak bahagian bawah tu dah garing, dah boleh balikkan perlahan-lahan. Bila dah nampak golden brown, dah boleh angkat, sejatkan minyaknya dahulu ya. Ulanglah proses gorengan yang sama sehingga habis ke semua kuih crispy fingers digoreng. Serius, kuih ni rangup, rapuh, lepas tu memang sangat-sangat sedap. Boleh jadikan kudapan minum petang, kuih raya dan juga idea jualan. Bila dah sejuk, masukkan ke dalam balang, nanti boleh hidangkan kepada tetamu di hari raya. Jom kita buat sos coklat yang sangat sedap. Kita perlukan 1 cawan atau 125 gram dark chocolate coin. Setengah cawan atau 125 ml susu full cream dan 1,5 sudu besar ataupun 30 gram margarin. Jom kita buat sos coklat. Mula-mula masukkan margarin dan dark chocolate coin ke dalam periuk. Okey, kemudian kita kacau-kacau dahulu. Seterusnya kita masukkan susu full cream. Okey, kita kacau-kacau sampai ke semua bahan ni larut je ya. Tak perlu mendidih. Sos coklat pun dah siap. Sejukkan sebentar sebelum kita makan. Sos coklat ni bila dah sejuk dia akan lebih pekat. Makan macam tu saja pun sedap. Tapi kalau makan dengan coklat bertambah-tambah sedapnya. Saya sangat yakin tetamu semua akan memuji pandainya sahabat buat kuih ni. Jangan lupa cuba ya.